Ramai suami kata, bini aku garang sangat. Tenang, sekurang-kurangnya bini kau tak ada kuku 12 cm yang boleh buat kau terus diam sampai raya depan. Ini kasawari. Burung yang muka dia memang macam tengah tahan marah 24 jam. Tinggi hampir 2 meter, berat boleh lebih 50 kilogram dan tendangan dia memang cukup kuat sampai digelar antara burung paling berbahaya di dunia. Yang kelakar, lepas si betina bertelur, dia terus sambung hidup macam tak ada apa berlaku. Tinggallah si jantan mengeram telur hampir 50 hari. Lepas tu sambung jaga anak sampai 9 bulan. Kalau dekat manusia, ada suami jaga anak sejam pun dah update status. Penat rupanya jadi suri rumah. Kasawari jantan. Dia diam je, kerja jalan. Tapi jangan salahkan si betina juga. Alam dah susun macam tu. Dia perlukan tenaga untuk menghasilkan telur yang besar, manakala si jantan memang ditugaskan menjaga anak. Ironinya, yang paling garang dalam keluarga bukan yang jaga anak. Yang jaga anak pula paling banyak memikul tanggungjawab. Macam biasa, yang bising selalu dapat perhatian. Yang buat kerja senyap-senyap orang anggap memang tugas dia. Kesimpulannya, kalau pasangan kau minta tolong sikit di rumah, jangan terus rasa jadi mangsa. Tengok kasawari jantan, tak sempat nak mengeluh, dah kena jadi ayah, pengasuh, pengawal keselamatan, dan cikgu sekali.